岁的，还是的，还是的。Dia tawayan tu lah. Lepas tu punya beban. Welcome Asiwa Tuanku Jaafar. Sila bang, sila. Okey. Ikut giliran dah, ikut giliran. Ikut giliran. So kita akan pertama sekali saya nasihatkan untuk utamakan keselamatan. Ikut giliran terbang. Sebab pada masa ni kita punya landasan masih lagi lapang sebelum pertandingan sebenar yang akan dimulakan tak lama lagi. Okey, yang kita nampak ni adalah macam kapal terbang pada zaman Perang Dunia Kedua dulu ya. Kapal terbang zaman sedang terbang. Okey, kepada member-member kita lain, kita masih lagi ada banyak masa ya. Jadi tidak perlu risau ya. Anda boleh test plane anda nanti. Apa punya terbang kan? Yang ini terbang ya. Kita akan nantikan dia punya kemampuan dia nanti. Yang ini yang bunyi dia memang padu terbang ni untuk pengetahuan semua. Kita ada abang daripada Jepam ya, Sarjan Badrul. Apa seorang je bang? Oh ada lagi anak buah kat dalam ya. Dah sarapan bang? Sila sarapan. Ya.
Landing from right. Right to left. Angin di mana ya? Belakang. Left to right. Tapi tak kuala. Minimum. DC warbird, DE sport landing. Tapi kita terbalikkan sikit, D dengan E dahulu. Kita buat sport landing dulu. Okey. Sport landing saya terangkan dulu untuk D dengan E. D untuk sport landing kapal apa pun tak apa asalkan beroda, berenjin. Beroda, berenjin ya. Sebab kita akan buat line. Kita akan One turn down. Ini kira sport landing. Before after tu tak? Before qualify. Number one. Before after. Qualify. Kau line before pun kita kira boleh. After pun boleh. Oh, disqualify. Yuko. Saya tengok. Siapa Ugo? Dalam proses nak landing, kita tengok macam mana kepakaran Dr. Pun. Kita akan nak tu. Tak. Bon, depan ada diskaun. Bon. Ulang tau asik soya. Before pun boleh ya? Boleh lah ya. Paling hampir dengan lain lah. Okey. Boleh lah, cincang. Okey lah. Engine mati. Kira. Tak halas. Landing ah. Okey. Come. Okay, land. Try to land here. Still go. Okey. Pull down. Okay. Kasih ke atas sikit. Lagi. Tas. Yes. Oh. Sikit lagi mau kena rumput. Sikit lagi. Doktor ni kau. Mai. Doktor hai kau di sini ya. Terbang tak nak masuk ke? Boleh ni. Terbang ni. Dah masuk open ke boleh? Terbang sport landing sekali dah masuk A dengan B C tak boleh masuk B kan. Bagi orang tadi bagi mana? Bola mana?
Ni belakang sikit. Ada dua Kita belakang sikit. Jangan ganggu dia. You kasih saya 50, Omar 50, saya ukur dekat sikit. Oh, okey, len lah, len. Len terus. Oh, cantik. Ayah. Second round. Tadi okey. Len Ini sedap. Oh, landing baru dekat lah. Ni punch sikit. Straight tutup bola. Jangan oh, the one. Keep an eye where the tire touches the ground, huh? Yeah. Okey, cantik. Susah juga ni sport landing. Minyak kasih kurang. Punch sikit. Minyak kasih kurang. Punch sikit. Tak apa, lagi sekali. Pusing. Okay. Aduh. Man, sorry. Kenapa tak pusing? Okey. Videonya lupa video. Video Omar. Bukan, itu dia aja delay. Dekat hidung. Sorry, hidung. Hidung, bukan mulut. Aja muda, hidung. Yang teramat Raja Muda Perak Darul Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Raja Muda Musa. Semua ahli diminta bersiap sedia. Yep. Udah terlebih dah jauhnya. Jauh sangat. Masa kurang. Patutnya kan. Bukan ni sebelah sana lah. Ya, terbang pusingan dia tu. Apa yang nak dapat sini? Pusing sana sikit Murad. Main depan. Jangan main dalam. Dia lompat depan-depan buat apa? Bukan sini, oi. Buat pula. Balik mula lah, semula. Main biasa je, main biasa. Macam biasa lah. Jangan belakang.
Pusing je, pusing je. Ya, betul. Pusing. Dia nak buat pertunjukan tuanku. Lepas depan-depan pula. Jangan rapat Murad. Pusingan terakhir. Boleh, balik tuan pun nak dengar. Okey, pusingan terakhir, last lap. Murad, jangan belakang, depan. Dia rapat sebenarnya kat depan. Pusing sampai gopeng tak apa. Okey, starter masa. Okey, cantik. Jaga Zan. Nampak kayaknya burung sedang mengejar kapal. Okey, Angry Bird. Marah dia bising. Mudah, sampai. Okay, now landing time. Ready lah. Ya. Okay. Okay, Murad. Yang antara sepeda mesin dengan bahan
Relax. Saya pun duduk price saja, duduk. Relax. So tangku masuk parking sini ya. Tu yang duduk tengah tu aku mengecik, mengapi. Okey, tunjuk kereta masuk. Mana semua depan bagian. Depan lagi. Sedia. Di depan. Pemerintah mengumumkan keberangkatan dunia selamat mulia Raja Muda Perak Darul Tuan Raja Jaafar hingga almarhum Raja Muda Musa. Tadi dia kapal tempat jatuh ya. Tewas kawan. Take off tak ada cukup speed. Ya. Tunggu. Ban. Tunggu. Dan torpedo. Yes. Macam tunggu. Macam. Macet tu. Mana kita makan ni? Dalam ni. Dalam. Tengok macet tu. Mana? Sana ada. Mana kita tu? Oi. Dalam tu. Berdebu lah kita ambil. Okey, silakan. Apa? Free on the way lah. Free on the way. Bagi lama. Free on the way. Free on the way. Okey, thank you. Free on the way. Free on the way. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharap duli yang terhormat mulia Raja Muda Perak Darul Tuan Raja Jaafar Ibni almarhum Raja Muda Musa, ampun tuanku, beribu ampun, sembah Patik, mohon diampun. Dengan penuh hormat dan ta'zimnya, Patik mendatangkan sembah ampuni limpah perkenan ke bawah duli yang terhormat mulia tuanku untuk Patik mengalu-alukan kesudian tuanku mencemar duli berangkat bagi menyempurnakan majlis makan malam dan penyampaian hadiah RC Fiesta Funfly 2025 pada malam yang berbahagia ini. Sesungguhnya keberangkatan diri tuanku amat patik-patik sekalian sanjungi daun sirih berlipat dua, bunga melati harum berseri, daulat tuanku kami bersua, hamba sekalian menjunjung seri. Terang rembulan sinar gemilang menyapa bumi penuh mesra. Kehadiran tuanku amat gemilang menambahkan seri majlis yang ceria. Ampun tuanku. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dipanjatkan kesyukuran dengan limpah rahmatnya serta keizinan.
Terakhir kita hadir ke satu majlis yang telah pun diatur buat tatapan dan ya, ceriakan malam penuh jamuan. Blackout. Pada pagi ini juga kita menyambut hari kelahiran dan pilihan Tuan Mulia Tuan Guru. Silakan tulis Tuan Mulia Tuan Guru untuk memotong kek. Close the light or something. Mari kita sama-sama nyanyikan Allah selamatkan Tuanku, Allah selamatkan Tuanku, Allah selamatkan Tuanku Raja Jafar, Allah selamatkan Tuanku. Sekali lagi, Allah selamatkan Tuanku, Allah selamatkan Tuanku, Allah selamatkan Tuanku Raja Jafar, Allah selamatkan Tuanku. What shall I wish for? Long life. Long life for Tom. Something else cannot. Okay, alright. Yeah. Alhamdulillah. Dan bila Tuan Mulia Tuan Guru terus memotong kek. Udah. Okey. Okay. Syafiq. Ini pas banget.
syarikat Six Days. Sekali ini diberikan tepuan gemuruh kepada kita mulakan penyampaian hadiah bagi kategori E, iaitu Sport Landing Electric. Tempat ketiga jatuh kepada Mr. John. Tempat kedua kategori E, Sport Landing Electric, jatuh kepada Mr. Derek. Dan Johan kategori E, Sport Landing Electric, jatuh kepada Mr. Omar. Mr. President. Seterusnya pendapat hadiah bagi kategori Sport Landing, kategori D, kategori Sport Landing Engine. Tempat ketiga Mr. Ragu. Ragu Sport Landing Engine tempat ketiga. Tempat kedua Sport Landing Engine jatuh kepada Mr. Bond. RC Fiesta Funfly 2025. Thank you. Dan Johan Sport Landing Engine jatuh kepada Mr. Jai. Dan seterusnya penyampaian hadiah bagi kategori C, Wobble. Tempat ketiga Mr. Joy. Tempat kedua jatuh kepada Mr. Azri. Azri 94. Tempat pertama kategori C jatuh kepada Mr. Murad. Dan seterusnya kita teruskan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang kategori B. Tempat ketiga jatuh kepada Mr. Hafiz.
VJ. Dan Johan ataupun tempat pertama kategori B jatuh kepada Mr. Afzal. Seterusnya kita teruskan dengan penyampaian hadiah bagi kategori A. Tempat ketiga jatuh kepada Mr. Murad. Dua kali dah naik ni Murad ni. Tempat kedua kategori A jatuh kepada Mr. Haris. Dan Johan bagi kategori A jatuh kepada Mr. Afzal. Dua kali Johan kategori B dan juga kategori A Afzal. Johan berganda pada malam ini. Majlis menjunjung setinggi kasih harapan dunia. Gambar sendiri tak ada. Gambar sendiri tak ada, tangkap betul lah. Cool.
bicara jujur, sikasih kali pasapah, dia beta tahu apa yang ada dalam alipun hati. Jangan kurung beta. Suara emas kali ini berikan Tuhan kemudah pada pernikahanku. Thank you. Tadi kan saya nak tertidur dia tu nyanyi.